Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Yang pertama sekali adalah pepatah Melayu mengatakan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi yang maksudnya adalah kita ni mulakan daripada kecil. Kerana meninggalkan perbuatan maksiat misalnya, dan perbuatan maksiat yang sudah dibuat lama, bertahun-tahun sudah dibuat, kerana meninggalkan memanglah susah. Jadi kita ni tinggalkan sedikit demi sedikit dan beri diri sendiri ni tempoh waktu yang mencukupi. Jangan besok mesti terus berhenti, memang payah. Berikan waktu yang kita sendiri yakin dan pasti boleh meninggalkan. Kan mau melakukan amal kebajikan yang baru pun lakukan sedikit demi sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Dan yang kedua adalah bersahabat dengan mereka yang ada tujuan yang sama. Sahabat adalah cerminan kepada diri kita ni sendiri. Sekiranya mau nampak perubahan pada diri dan istiqamah di dalam berhijrah, perlu bersahabat dengan mereka yang ada tujuan yang sama, yang mau juga ikut berhijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah ke Madinah, Rasulullah indah bersendirian. Ada ditemani oleh sahabatnya, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan anitah yang menjadikan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah yang berjaya. Wallahu a'lam bissawab.